harga emas telah naik dengan mendadak. Untuk tahun ini, emas telah naik sebanyak 30%. Untuk 5 tahun, emas telah naik 80%. Kalau berbanding dengan ASB beri pulangan sebanyak 5%. So, of course, sekarang ini kita boleh nampak, I'm sure kalau you guys pergi ke TikTok, scroll, kita boleh nampak orang buat live menjual emas. Scroll, kita boleh nampak orang cuba jual emas, right? Dan dalam 1 bulan sahaja kita boleh nampak harga emas telah naik 8%. I mean, don't get me wrong, it's a really good asset. Tetapi, apa yang menyebabkan saham naik dan apa yang menyebabkan emas naik? Right? Dan kalau kita tengok dulu, kenapa ASB boleh outperform emas? Antara sebabnya adalah ASB akan melabur dalam saham-saham terbesar